Halo, Assalamualaikum geng. Hari ni aku akan tunjukkan dekat korang macam mana cara untuk kita bleeding brake seorang diri. Okey, yang penting kita kena ada minyak adalah daripada Pro2 Genuine Oil Brake Fluid .3. Okey, so korang untuk kereta korang, kalau kereta aku ni kereta Pro2 Myvi lagi best lah. So ada dekat penutup dia akan ada bagi tahu kita pakai berapa .3. So kalau untuk kereta lain boleh check lah dengan dekat penutup korang spek apa yang .3 atau .4 kereta korang pakai. Okey, yang pertama sekali, okey, ni aku tunjukkan kat korang. Aku dah cepatkan, aku dah bersihkan bahagian dalam ni sebenarnya. Okey, cara untuk kita mudah, kalau aku contohkan katakan kotoran tu dah sampai dekat belah atas ni, better kita buang sikit daripada sini. Mana yang kita boleh sedut, kita sedut dari sini, baru kita buang minyak brake yang kotor tu ikut susunan tayar belakang kiri, tayar belakang kanan, tayar depan kiri, dan paling dekat dengan masa pam tayar driver depan kanan. So cara dia mudah je. Kalau ada orang gunakan botol shampoo, dia orang sedut pun boleh juga, tapi sebab aku ada picagari ni, so aku gunakan picagari ni. Kalau tak ada, kalau gunakan botol shampoo lah, terbalikkan tu, tekan-tekan dia keluar kan, pun boleh juga. So kenapa kita buat dekat sini adalah supaya untuk memudahkan kita. So, bila kita sedut bahagian sini, so lepas tu dan kita top up minyak brake. So ni aku dah, sebenarnya tadi aku dah cuci, aku dah lap-lap sikit guna tisu apa semua kan. So aku tunjukkan kat korang, kalau guna picagari ni, kau tekan picagari tu, lepas tu kau tarik. Kau tarik lah macam mana gaya pun, dia akan ikut. Nampak? So aku lebih suka guna picagari lah, sebab dia lebih sharp kerja dia. So ni aku letak balik, sebab minyak ni dalam minyak aku dah tuang kat tadi. Okey, okey. So bila kita keluarkan minyak sini, so kerja kita akan jadi lebih cepat lah. Tu je. So untuk tangan kotor, korang boleh macam aku, korang boleh pakai glove murah yang beli dekat Linso atau kedai ikut. Berbanding glove mahal tu, satu je RM3, baik kita beli ni murah sikit. Okey, so apa barang special yang aku akan tunjukkan hari ni adalah hose ni. Okey, hose ni dia menggunakan one way valve. Nampak? Aku tak tahu korang nampak ke tak. Aku cuba tunjukkan dekat. Nampak tak ada anak panah ni? Dan dia adalah one way valve. Maknanya kalau ada minyak lalu, dia boleh lalu satu one way je. So dia gunakan dua hose ni lah. So link barang ni aku dah letakkan dekat bawah atau dekat description. So korang boleh tengok lah, barang ni pun murah je. Dalam RM5 ke RM7 macam tu, tak sampai RM10, bergantung seller dan juga postage. Dan korang gunakan botol terpakai mana-mana lah. So aku tak tahu korang nampak dekat ni. Okey, untuk Pro2 Myvi lagi best, bleeder nut dia pakai saiz 8mm. Okey, sekejap harap korang nampak macam mana aku nampak. Kalau tak nampak, minta maaf. Tapi dekat sini ada satu punat ni, dia ada getah dia, cover dia. Saya cover tu kita buka. Nak tolong sikit. Okey, so ni pakai rapan lah, nak rapan. So ni kalau boleh jangan hilang lah, simpan lah kat mana-mana. Letak kat sini. Okey, kita masukkan lah hose ni tadi ke dalam. Setelah kita pastikan arah pergerakan minyak, okey, hose ni ngam-ngam sebab bila dia nak bagi fit kan, tu memang kena gunakan ya.
Okey, dia dah masuk geng. So bila kita pump, minyak tu dia akan masuk kat dalam ni lah. Dia akan jatuh kat dalam ni. So kita belum buka lagi, tapi kita pun nak bagi pressure dulu. Tekan dulu minyak aku beberapa kali, sebab tadi aku pun dah main minyak kat depan tu. Okey, 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. Okey geng, sekarang apa yang kita nak buat adalah kita longgarkan 1/4 gerakan atau hampir setengah gerakan skru. Okey, buka, kau jangan lupa pula buka. Gerakan buka adalah kalau ke sana tu mengetatkan kan. Okey, tak boleh. Okey, bismillah. Op. Okey, kita biar dulu kat situ. Ya, kita pump minyak tu. Proses gunakan valve tu penting sebab kita tak nak angin masuk kat dalam sistem kita. 1, 2, 3, 4, tekan. 1, 2, 3, 4, tekan. Okey geng, sekarang kita tengok pula minyak kat depan ni. Kalau ada berkurang banyak, kita kena top up lah. Okey, minyak kurang kita pun tak tahu banyak atau tak banyak, tapi kita kotor pula jari aku ni. Cabut dah kejap sebab susah nak nampak dia punya paras dia tu. Kita top up lah. Top up banyak sikit pun tak apa, sebab kita pun memang nak kena buat dekat 4 tayar. Max dia dekat sini. Okey lah, boleh dah. Okey, kalau korang nampak, nampak minyak ni tadi dia dah masuk dan dia turun kat sini. Nampak? Nampak kotor kan geng, kotor kan. Disebabkan aku memang dah lama sangat tak buat bleeding minyak brake ni. So nak teruskan lagi lah. Nak pump 5 set. Kita cuba. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wah, lengur je. Ini tak lengur. Lengur kaki. Kepada pengedar gaut tu, hati-hatilah pijak. Okey. Kita nampak minyak yang kotor tu. Kotor kan. Kat mana kita tahu kita dah berpuas hati bila kita tengok minyak yang mengalir dekat sini dah nampak jernih geng. Jap, top up lagi geng. Jangan sampai dekat sini kering ya. Kalau kering, oksigen masuk, angin masuk,
Dah kita kena buat kerja lagi susah sikit dah. Dah kena pakai 2 orang je. Terus selagi udara tak masuk, kita akan selamat. Kita buat dengan santai, perlahan-lahan. Okey, so kita dah puas hati. Tadi kita gerakkan supu saja. So kita ketatkan balik. Okey, selesai. Aku sarankan korang pakai cordless gun lah. Tak kisahlah brand apa. Macam aku pakai kilat ni agak overkill lah masa aku beli dulu tu. Sebab ada 1200 nm. Aku pula penat nak angkat dia. Pakai yang kecil ni saiz 450 nm tu pun okey dah rasa. Okey, tutupkan balik. Pop. Okay. Biarkan kejap sebab kita nak tutup tayar. Okey. Kita nak ikat tayar. Tutup tayar. Kalau korang rasa video ni slow, korang boleh lajukan gunakan speed 2.0. So satu tayar kita dah berjaya. So untuk kalau yang mana dah boleh agak untuk step seterusnya tu, bolehlah skip video ni. Tapi siapa yang nak layan sampai habis, sebab saya akan buka ke-4 tayar, saya akan buat ke-4 tayar. So proses dia sama lah. Okey. Apa yang best mengenai kereta program MyV ni, kita boleh pakai soket 19 soket 21 ni untuk buka nut tayar kereta MyV dan juga buka kita punya jack. Ngam je, nampak? Tak payah nak beli adapter. Okey. Seterusnya ke tayar sebelah. Akan tak cukup. Okey. Okey, step yang sama saja. Okay, ni tadi 2 nut aku dah buka. Okay, sama juga tayar ni kita backup dekat bahagian bawah.
yang mana kita letak dia di bawah. Pastikan besi dia tu. Okey, ada dekat bawah, exobo bawah. Jadinya jika jack kita fail pun, sebab kita tak ada pakai jack 3 tan tu, stand 3 tan tu, so dia akan support lah daripada kereta tu jatuh ke tanah. Okey, sebelah sini pula. Okey, step yang sama juga. Okey, ya, masukkan ke sini. Okey, okey, yang ini pusingan dia adalah ke sini lah. Wah. Okey, okey. Right. Proses yang sama kita akan ulang. Okey, 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. Okey, kita tengok sikit. Kotor kita tunggu sampai dia jernih. Okey, banyak lagi. Satu, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. Kita tengok jernih tak? Tengok. Minyaknya memang kuning sikit lah kan. Jadi kita top up. Untuk proses ni 1 liter dah cukup dah geng. Tak sampai 1 liter pun digunakan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. Okey. Okey. Saya berpuas hati. Isi lagi, penuhkan lagi. Okey. Okey, so kita tutup balik sub. Kita tutup pula balik dia punya getah bidder screw. Okey, tengok good tu geng, gelap gelita geng.
Okey. Pasang balik tayar. Okey. Pegang sikit. Okey. Turunkan jack. Okey. Kita berpindah ke tayar depan sebelah kiri. Iaitu sebelah penumpang. Masuk dari sebelah sana. Sebab agak sempit dah. Kita sebelah pun parking. Right. Yep. Yep. Lagi. Okey. Okey. Hup. Saya makan luar ni. Okey, untuk ni pun sama. Oh. Dengan daya di bawah. Ya. Ya. Ya, ya. Baringkan daya di bawah tis. Supaya bila jatuh. Alright. Okay, geng. Untuk tayar depan, dia berada di bahagian knuckle. Nampak? Dia berada di bahagian knuckle. Cabut keluar. Oh, sorry. Okay. Okay.
Letaklah dulu kat sini. Okey, masukkan lagi. Masukkan kembali. So tutup ke kanan, buka ke kiri. So kita ambil dari sini ya. Tak ada lah. Oh geng, untuk suruh depan ni dia pakai 10. Kenapa tak buat sama ni? Pro 2. Buatlah sama, senangkan kami ni. Betul. Okey geng. Okey, saya ambil sudut 90 darjah. Hampir 90 darjah. Okey, dan saya naikkan dia ke atas untuk buka. Oh. Sudah terbuka. Okey. Saya letak dia di sebelah atas. Okey. Tak ada lagi, dia dah terlepas. Agak sikit. Okey. Masa untuk memijak je. Satu, dua, tiga, ya, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. 1, 2, 3, tekan. Okey, mari kita tengok. Oh, sudah banyak yang kurang lah. Mari kita tambahkan dia sikit. Ya. Hop. Wah, saya puas hati dengan color dia. Kita boleh tutup. Okey geng, cabut. Okey dah. Lebih kurang macam tadi, saya lebihkan sikit ketat. Tutup. Taruh tepi sikit. Keluarkan tayar.
Okey. Buka jack. Okey. Pindahkan ke yang terakhir. Ya, dah nak siap geng penat geng. Apa perlu geng? Ini lepas ni kena mandi lagi. Apa perlu geng? Okey geng, kita dah buka tayar. Berapa panas. Okay, tayar depan pakai 10. Okey, kita dah penuhkan tu tadi. Okey. Masukkan hose. Okey. Okey, dia agak condong ini. Di side sini. Okey lah kan. Tarik ke sini. Sini okey kot. Okey lah. Alright. Mari kita pijak. Ya. 1, 2, 3. Tepat. Okey, saya nak tengok ini berapa hitam, berapa gelap. Abuk-abuk dia. Tengok nampak dengan kotoran-kotoran habuk ada kat dalam tu. Boleh nampak tak? Saya rasa you all tu boleh nampak. You all. Okey. Kita teruskan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mari kita tengok. Mari kita tengok. Kapap sikit lah. Macam dah okey tapi tak apa. Kita lebih-lebihkan sikit. Kalau biasa brake sudah driver ni memang paling, kalau habis brake pad pun dia dulu. Jadi kalau berhabuk pun dia dulu.
Okey. Saya berpuas hati dengan dia punya ni lah, warna dia. Sekarang saya tutup balik. Okey. Cabut. Letakkan aja macam tu. Tutup balik. Okey. Taruh ke tepi. Pasang balik tayar. Okey, setelah selesai, kita top upkan lagi sikit. Sampai ke tanda maksimum tu. Tapi kita kena letak ni juga, segadai tangan. Okey, maksimum dia kat situ. Okey, cukup berapa dia? Oh my god. Okey, selamat geng. Terima kasih. Tumpah kita kena letak dalam botol dan kemudian kita kena jual ataupun kita bagi dekat kedai kereta. Dia orang suka. Okey. Terima kasih geng. Semoga bermanfaat. Sorry. Tutup dulu. Tekan sikit.
tuan petik. Okey. Terima kasih geng, semoga bermanfaat.